Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Saya TC Yusri daripada Jabatan Pembangunan dan Pengurusan Fasiliti. So, untuk sepenuh USIM 25 tahun ini, saya akan membentangkan ataupun mempersembahkan tajuk falsafah kepentingan pokok dan kelestarian pertanian bandar. Terlebih dahulu, kita bermula dengan pengenalan. Apa itu pokok? Seperti mana dalam slide, ditulis pokok di syurga. Dalam surah Al-Baqarah ayat 35, dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu syurga ini, dan makanlah makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Dalam surah Taha ayat 120, kemudian syaitan membisikkan fikiran jahat kepadanya dengan berkata, hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa? Ayat 121, maka keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun yang ada di syurga, dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia. Jika kita tengok surah yang lain juga, surah Ar-Ra'd ayat 3 yang bermaksud dia yang membentangkan bumi dan menjadikan di atasnya gunung-gunung dan sungai-sungai. Dari tiap-tiap buah-buahan dia jadikan berpasang-pasangan, jantan dan betina. Dia tutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada demikian itu menjadi tanda bagi kaum yang memikirkannya. Jadi kita dapati bahawa pohon ini memang telah ada di syurga, dan daripada surah-surah yang kita baca ayat-ayat tadi. Dan kita kena tahu apakah hikmah kejadian pokok. Antaranya adalah surah Al-Baqarah ayat 22 bermaksud, dia yang mengadakan bumi untukmu sebagai tikar dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu ditumbuhkannya dengan air itu buah-buahan untuk rezeki bagimu. Sebab itu janganlah kamu adakan bagi Allah beberapa sekutu, sedang kamu mengetahui. Jadi oleh demikian tentang hikmah kejadian pokok. Jadi saya akan cuba untuk selitkan sedikit kenapa risiko pokok tumbang. Antaranya adalah pemilihan tanaman yang bersesuaian, kesesuaian tanah, kesesuaian kawasan tanaman, penyelenggaraan, ruang penanaman dan sikap manusia itu sendiri. Selain pada itu juga, cuaca atau iklim memainkan peranan penting pada suatu kawasan persekitaran. Perubahan cuaca yang mendadak atau tidak menentu mengakibatkan daya tahan pokok terhadap suatu perkara akan berisiko. Angin yang kencang juga memberi salah satu peranan terhadap risiko pokok tumbang. Selain itu juga kita dapati serangan serangga perosak, antaranya adalah yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan, merupakan faktor penting juga mengapa pokok tumbang. Ini adalah pentingnya penyelenggaraan berkala yang perlu dijalankan atau ketidakcukupan pemantauan terhadap suatu serangga perosak mengakibatkan daya tahan pokok menjadi lemah. Yang ketiga adalah geografi ataupun bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi juga memainkan peranan penting adalah suatu kawasan, kerana bila kita nak menanam pokok, ia perlu bersesuaian dengan keadaan geografi suatu kawasan. Contoh seperti negara kita adalah tropika, panas dan lembap sepanjang tahun. Dominasi pokok-pokok pemilihan yang tertentu saja dia dalam iklim tropika yang bersesuaian dengan tempat yang ada di bentuk muka bumi kita. Apa terjadi kalau pokok yang kita hadapi terlalu berisiko? Ada 3 faktor. Yang pertama adalah masyarakat, emosi dan juga harta benda. Jadi kita akan kupas satu persatu. Jadi kita pergi kepada masyarakat. Apa terjadi jika masalah pokok yang berisiko ini tidak dikawal? Masyarakat akan menjadi huru-hara akibat kehilangan atau kemusnahan harta benda akibat pokok tumbang, yang menjadi kes dan tajuk-tajuk utama akhbar dan berita. Manakala harta benda, kita dapati kalau kemusnahan harta benda seperti kenderaan dan juga kemungkinan nyawa akibat kita tidak mengawal pokok-pokok yang berisiko ini. Kemungkinan juga pokok memainkan peranan atau tumbuh-tumbuhan ini memainkan peranan dalam mempengaruhi emosi suatu keadaan. Di mana jika kalau kita dapati emosi yang tidak stabil ataupun emosi stres
dalam kalangan warga kota dan sebagainya, tidak ada tempat kebergantungan kepada landscape ataupun pokok-pokok tumbuhan, menyebabkan suasana itu menjadi kejut dan menyebabkan situasi menjadi stres. Jadi bila ada emosi yang tidak stabil dan masalah-masalah yang tidak dapat dikekang, akan terjadilah perkara-perkara yang tidak digini seperti mana dalam tajuk-tajuk akhbar yang saya paparkan. Okey, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, saya sebenarnya nak fokuskan lebih kepada pertanian bandar, di mana tajuk saya pada kali ini adalah memfokuskan kepada pertanian bandar ke arah kehidupan lestari di bandar. Jadi kita tahu suasana bandar sekarang ni adalah sibuk, dan bagaimana kita nak menjadikan satu pertanian bandar itu lebih efisien dan dapat melestarikan kehidupan kita. Kita pergi kepada pengenalan terlebih dahulu. Bagaimana yang dikatakan pertanian bandar itu adalah aktiviti pertanian yang dijalankan atau di kawasan bandar dan juga di pinggir bandar. Antaranya dia melibatkan penanaman sayuran, buah-buahan, herba dan ternakan kecil. Dia adalah salah satu faktor juga meningkatkan keterjaminan makanan dan kehijauan bandar. Kenapa kepentingan bandar pertanian ini adalah penting? Makanan segar, sumber sayuran dan buah-buahan yang segar, dan penjimatan kos kerana kita kurang bergantung kepada pasaran luar, kesejahteraan komuniti, aktiviti komuniti yang sihat dan produktif, dan juga kelestarian alam sekitar kerana mengurangkan jejak karbon dan suhu bandar. Ini adalah antara kepentingan pertanian bandar. Antara contoh-contoh pertanian bandar adalah kebun komuniti, seperti yang biasa kita tengok, community gardens, taman vertikal iaitu taman yang secara menegak, dan pertanian atas bumbung, rooftop garden, sistem hidroponik dan aquaponik, dan juga penanaman dalam pasu ataupun kontainer. Bila kita bercakap tentang pertanian bandar ni, dah tentunya kita ada cabaran. Antara cabaran yang kita dapat kena pasti adalah kekangan ruang dan tanah. Biasanya kalau macam rumah, apartmen, flat dan sebagainya adalah kekangan ruang dan tanah. Kekurangan pengetahuan teknikal, antara satunya isu perundangan dan dasar pihak berkuasa tempatan, dan juga salah satu yang memegang peranan penting adalah kekangan kos permulaan. Ini adalah cabaran-cabaran yang dapati untuk memulakan pertanian bandar. Dia antara beberapa penyelesaian dan cadangan adalah kita adakan latihan dan bengkel untuk komuniti, insentif atau grant kerajaan, kerjasama dengan NGO dan institusi pendidikan, serta penggunaan ruang terbiar dan dengan menggunakan teknologi-teknologi terkini supaya dapat memudahkan proses pertanian bandar itu. Apakah kesan positif apabila kita menjalankan pertanian bandar ini? Adalah yang pertama adalah gaya hidup kita lebih sihat dan aktif, di mana kita dapat juga perpaduan komuniti pendidikan kepada kanak-kanak dan remaja, serta menambah nilai kepada hartanah bandar. Ini antara salah sedikit faktor tentang pertanian bandar yang menyebabkan kesan positif kepada masyarakat. Okay, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, tadi saya terangkan tentang pertanian bandar, apa itu pertanian bandar, kesan positif dan cadangan dan penyelesaian. Dalam banyak-banyak pertanian bandar itu saya pilih satu tajuk, iaitu teknologi hidroponik, di mana saya akan terangkan dekat tuan-tuan tentang apa itu hidroponik dan kenapa dia salah satu pertanian bandar yang efektif dan memberi kebaikan kepada masyarakat dan sekitarnya. Secara asasnya hidroponik adalah daripada dua perkataan. Yang pertama adalah hydro, yang berarti air, dan juga satu lagi adalah phonik, iaitu pengerjaan. Jadi hidroponik ini adalah lebih popular dalam sebutan berkebun tanpa menggunakan tanah, termasuk bertanam dalam pot atau tempat lain yang menggunakan air atau bahan poros lain seperti gabus, pasir dan sebagainya. Dengan cara penanaman sistem aquaculture yang banyak ditinggalkan diganti cara penanaman di atas media yang praktis, mudah dan diperoleh dan dapat dilaksanakan. Tanaman juga dapat tumbuh dengan teknik hidroponik asal dipenuhi persyaratannya, iaitu suhu, cahaya dan juga fotosintesis, di mana kelembapan udara untuk menghambat penguapan air. Persoalannya, mengapa harus hidroponik? Jadi kita tahu hidroponik ini tadi adalah tidak menggunakan tanah dan hanya perlukan air yang ditambah nutrien sebagai sumber makanan bagi tanaman, dan sesuai digunakan untuk pertanian bandar
di ruangan yang lebih kecil dengan peralatan yang lebih mudah. Selain pada itu juga, penanaman hidroponik adalah lebih bersih, kondisi steril, nutrien yang diberikan digunakan secara efisien oleh tanaman, dan nutrien yang diberikan sesuai dengan yang diperlukan tanaman kerana tidak ada zat lain yang mungkin dapat bereaksi dengan nutrien. Dan satu lagi, tanaman bebas dari gulma ataupun serangan serangga perosak. Jika kita lihat apa beza hidroponik dan juga tanaman di tanah. Jadi kalau di tanah ni kita tidak bersih, tak pasti dia steril, dan penggunaan nutrien oleh tanaman tidak efisien kerana tanah akan absorb lebih nutrien, dan nutrien diberikan dapat bereaksi dengan zat yang mungkin terdapat dalam tanah. Gulma sering tumbuh di tanah dan tanaman sering terkena penyakit seperti hama dan sebagainya. Itu antara faktor-faktor penanaman di tanah berbanding penanaman secara hidroponik. Ini adalah contoh hidroponik yang boleh dijalankan di kawasan-kawasan yang kecil dan sebagainya. Antaranya tanaman sayuran seperti sawi, pakcoy dan yang bersesuaian boleh ditanam secara hidroponik. Gambar rajah menunjukkan antara komponen yang penting dalam sistem hidroponik, iaitu adalah kita mesti mempunyai net pot, wick ataupun sumbu untuk air, dan air bernutrien AB mix, iaitu baja A dan B, dan juga tangki nutrien. Ini adalah beberapa contoh tanaman hidroponik yang dijalankan di mana persediaan tapak hidroponik yang lebih luas dan sesuai untuk penanaman sayur. Okey tuan-tuan, cuba kita mencuba tengok bagaimana untuk buat hidroponik. So kita cuba dengan yang pertama, kita mesti ada botol plastik, kemudian kita kena ada sabut kokopit ataupun sabut kelapa, kita kena ada benih sayur, kita ada baja A dan baja B, dan tali sumbu. So seperti gambar rajah yang tuan-tuan boleh lihat tu, kita tebuk lubang dengan paku di bahagian atas, kita potong dua botol tersebut, botol yang anggap besar sikit, mineral ke dan sebagainya. Kemudian kita taruh air di bahagian bawah dalam nutrisi baja A dan B. Kemudian kita terbalikkan botol tersebut dan kita semai benih, dan kita tunggu perkembangan pokok tersebut lah. Jadi kalau tengok gambar rajah tu, kita tanam pokok sawi dan juga pokok bayam Brazil. Jadi tuan-tuan boleh cuba dengan paling ringkas, paling simple kaedah hidroponik ini di tempat tuan-tuan. Ini saya tunjukkan salah satu artikel yang saya ambil dari negara seberang, di mana seorang warga Aceh ni, dia telah menjadikan pertanian satu perniagaan, di mana dia telah membuat di kawasan laman rumah dia sistem hidroponik, di mana beliau memperoleh hasil yang banyak, dan sebenarnya pertanian dalam hidroponik lebih mudah untuk dikawal, dan ia adalah lebih efisien dan pulangannya lebih lumayan. Itulah yang dilakukan oleh beliau di negara seberang di Provinsi Aceh. Di negara kita juga digalakkan tanam salad secara hidroponik, di mana kalau tuan-tuan tengok tu My Metro yang saya cuba sharekan. Jadi tanaman hidroponik yang agak memberi manfaat yang baik, efisien dari segi penumbuhan pokok dan sebagainya, amatlah dititik beratkan oleh negara kita. Dan ini merupakan salah satu pertanian bandar yang ringkas dan mudah, yang saya galakkan kepada masyarakat supaya pertanian bandar ini menjadi salah satu, pertanian hidroponik ini menjadi salah satu pertanian bandar yang akan memberi efisien, paling tak pun sekurangnya kepada masakan-masakan kita untuk diri sendiri dan keluarga. Ini juga artikel yang saya kongsikan kepada tuan-tuan, iaitu kalau tajuk dia PDK latih golongan OKU usahakan tanaman hidroponik. Manakala hidroponik ini tidaklah sesuka mana, jadi OKU ataupun orang kelebihan upaya juga boleh melakukan usahawan tanaman hidroponik ini. Okay guys, saya nak bawa tuan-tuan semua melihat kita punya nursery. Kita di Jabatan Pembangunan dan Pengurusan Fasiliti, kita ada nursery kita sendiri, di mana kita menjaga hiasan, landscape dan sebagainya di kampus ini agar kampus ini sentiasa lestari.
Jadi saya akan bawa tuan-tuan untuk melihat set hidroponik yang kita ada kat sini, di mana hidroponik ni saya ceritakan sebelum ni adalah merupakan pertanian, salah satu pertanian bandar. Jadi let's go. Kita ada juga anak-anak pokok yang kita untuk pertanian bandar. Antaranya adalah seperti cili, bendi, kita ada bayam dan juga pokok-pokok yang bersesuaian untuk pertanian bandar dalam kawasan skala kecil selain pada hidroponik. Alright, so ini adalah set hidroponik yang kita ada. Set hidroponik ini terdiri daripada dia punya PVC pipe, air, water tank. Kemudian kita ada lagi dua yang penting dalam hidroponik adalah baja. Sebab saya terangkan tadi, untuk hidroponik dia hanya menggunakan air. So kita perlukan nutrisi tambahan iaitu baja A dan baja B. So baja A dan B ni memang kita akan masuk dalam tank dia. So untuk hidroponik dia hanya, kalau ikut ini lebih kurang dalam 2 kaki ya. 2 kaki, tinggi lebih kurang dalam 3 kaki. Memang sesuai untuk pertanian bandar. Jadi kalau kat sini dia kena perlukan ada api lah untuk air, circulation air dia. Dan tuan-tuan boleh lihat pokok kailan kita ni subur dan sihat dengan menggunakan teknologi hidroponik. Yang most important untuk hidroponik ni adalah kita kena ada sumber tenaga lah, atau sumber api untuk kita aktifkan dia punya pump motor dia, supaya air di dalam hidroponik ni sentiasa circle, memusing dan membawa nutrisi kepada pokok-pokok untuk lebih tumbuh sarang pokok. Boleh didapati di mana-mana. Kalau kita tengok yang ni yang paling kecil lah. So kalau ikut yang ni dia ada 16 pot, di mana satu pot ni kita biasanya untuk hidroponik ni, kalau kita tengok kita akan letak dia punya ni pot kecil ni, kemudian ada span dan benih ni kita akan letak kat dalam lah benih ni. Jadi tuan-tuan kalau tengok memang berair lah, berair ni supaya akar dia akan keluar ke bawah. Jadi untuk hidroponik ni memang sesuai untuk pertanian bandar. Yang kita tengok akar dia dah mula penuh lah di bahagian bawah ni, sebab akar dia akan menarik nutrien-nutrien yang ada dalam baja AB tadi, supaya pokok ni menjadi tumbuh serang. Dan pokok ni dah memang sesuai lah untuk diambil. Dan dia juga tidak menggunakan tenaga cahaya matahari yang banyak lah, sesuai untuk penumbuhan dia saja. Dan so kalau kita dapati memang pokok yang ada ni memang sihat dan alhamdulillah amat bersesuaian untuk pertanian bandar dengan skala yang kecil, ruang yang kecil di balkoni tuan-tuan ataupun dan sebagainya, boleh menggunakan alat yang seumpama ini. Okay, saya nak share sikit tentang tumbuhan bayam Brazil. Ini adalah bayam Brazil. Bayam Brazil ni juga sebenarnya kalau kita boleh tanam di kawasan rumah, sebab dia punya cara penanaman dia agak mudah dan simple dan hanya memerlukan air. Jadi kita kalau untuk tanaman ni hanya kita patahkan di bahagian atas ni, kita patahkan, kemudian kita cucuk ke tanah dan kita siram dia berkala. Jadi bayam Brazil ni juga adalah salah satu sayur yang baik, yang tinggi dia punya khasiat dia, yang boleh ditanam di kawasan yang kecil, sesuai untuk orang-orang yang tiada masa dan juga khas untuk pertanian bandar. Assalamualaikum semua. Saya Sri Samsudin bersama tim squad saya. Kita akan buat hari ni edible garden, di mana kalau nampak belakang ni adalah satu kawasan yang kita akan transformkan kawasan ni menjadi satu kawasan edible yang laman landscape yang indah. Dan kita saksikan bersama squad kita sekarang ni. Kita akan start masuk hari ni dan kita jangkakan secepat mungkin kita akan siapkan kawasan ini untuk USIM 25 tahun. Okay squad, gang, come on! Ready guys, squad USIM 25 tahun. Okay guys, sekarang ni pelajar-pelajar tengah buat weed mat. Kalau kita tengok belakang ni, weed mat ni adalah kita untuk menghalang daripada lalang-lalang naik, menjadikan tempat kita ni lebih bersih. Jadi kita letak weed mat. Bila weed mat ni kita nanti dia sebagai base yang paling bawah sekali, supaya lepas ni kita akan buat
letakkan walkway atas dia, batu-batu dan sebagainya. Jadi kawasan ini memang takkan ditumbuhi oleh lalang-lalang lah. Itu nampaknya lebih efisien lah daripada kita meracun dan sebagainya. Okey, sekarang squad telah siap buat weed mat. Jadi lepas ni mereka akan terus buat walkway, sebab dalam design kita tu ada jalan kaki dekat situ. So kita akan buat walkway dengan batu-batu yang ada. Sekarang ni dia orang dah siap weed mat ni. So kita akan start dengan walkway. Kita dah nampak form walkway. Sekarang ni kita nak masukkan tayar untuk aksesori dia. Sekarang dia orang tengah bawa walkway. Lepas dia orang bawa walkway, kita nak masukkan dalam tayar-tayar yang kita dah ambil ni sebagai diko. So kita nak buat serai, kita nak tanam serai dalam tayar-tayar. Kita tayar kat sana, cuba tengok. Ni sekarang dia orang tengah nak letak tanah untuk nak tanam serai. Itu ada something bawah tu. Hari ni kita sampai walkway, sampai kita jalan kaki. Kemudian kita akan sambung lagi sebab ini kita tunggu barang-barang dan juga bagi siap kita tanam ke pokok. Nanti kita tunggu sampai sesi seterusnya. Okey, kita nak bubur, kita buat planter box ni. Nanti kita nak bubur dalam kotak ni, kita bubur Brazil. Tengah tu kita bubur bunga sikit supaya dia ada hierarki. Ini adalah kita punya planter box khas kat sini supaya nampak view hierarki yang beza bila orang duduk kat situ. Itu yang kita buat planter box.
agak-agak dia macam dia sustain. Ni tak apa, nanti dia awak siram nanti dia turun ni, bendam. Buku nak keluar sini ke? Ni lagi. Percaya. Okay, squad hari ni mereka buat walkway. Anda tengok di sini dia buat walkway untuk finishing. Nanti kita pakai batu aggregate. Kalau tengok ini dah hampir siap lah. Kita dah siap, hampir siap. Sekejap lagi siap. So kita ada tim hari ni daripada pelapis di sini yang support kita di bawah Pusat Pembangunan Kemarayan Sanyang. Bawah way ni sekarang ni kita nak mengecat. So ada dua cat kita, satu biru satu merah. Biru ni laluan dia seolah-olah sungai. So kita nak mengecat sekarang ni bersama tim kita, squad kita. Let's go. Yusim 25 tahun. Academy PPKI Islam.